Dia langsung banget. Tuh anak kiri. Mak untuk minta kuliah. Mak, nasa mak. Dari tak boleh mak makan mak. Jangan pian. Mak mau masak kuat bayang ah. Itu sambal ayam. Ayam yang kerajo, biko ka makan. Wow. Nama sambal ayam. Pasti si kodang tu. Pian. Ang dia nak makan sambal ayam dah. Tunggu ayam pulang dulu baru makan. Mak lalu dulu, mak tinggal dia. Tak boleh. Tunggu ayam lama dulu pulang. Mak lalu dulu. Makan dah sambal. Kau habis tu kuih mak mak ikut. Aku ni tak boleh saya dah kerak pun sudah mak ikut. No. Lalu me mak. Mak sambal mak ni. Ni kumis dulu. Lapis dulu. Ada. Tu Pian. Kucing. Merah aja mau nak tahu ni mak pergi nanti sambal. Beberapa saat kemudian. Apa dah? Sambal dalam tujuan tadi macam dia lah dah. Dia tadi awak masak mah dah. Tadi ada. Hop. Mana sambal aku tadi awak masak dah dek. Mana sambal aku dah dek. Pian. Oh. Pian. Aku mak. Mengamak panggil Pian. Hah? Apa ni mak? Aku makan sambal ayam yo. Tadi dalam kitchen je nak makan sambal ayam. Celik kini kau. Sambal habis dia. Pian sedih tadi di lako mak. Baru masuk pian siko. Bila lu pian makan sambal mak. Mak sedih tadi lalu mak. Mimpi mak nak. Pian memang tu dua. Bila lu mak nyambal. Jale tadi mak masak. Aduk tu mak lalu tadi. Kini nak memakan ayam dong. Bila mak lalu. Jale dia mak masak. Deh, yalah mak. Pian ke keluar lu. Pian memang tu dah terima. Iyo lah. Masak ni. Takut ni. Padahal dia awak mampir sambal. Awak fitnah lah mak lu. Pian! Pian!